Hello, Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to another A Day in My Life vlog. Okay, untuk vlog kali ni, saya rasa dia macam special edition sebab ini first time vlog saya nak buat vlog dekat hospital. Okay, sekarang ni baru je pukul 8. Saya naik bas pukul 8.30. Kalau korang nak tahu hospital kita orang dekat Yelur, dia jauh 30 minit daripada hostel saya. Memandangkan nak dekat 8.30 dah, jom kita turun bawah dulu. Saya nak letak baju saya, baju kotor saya nak basuh. Let's go. Sekarang baru pukul 8.20. Saya nak letak baju saya dekat dalam ni. So let's go. Bas dekat bawah tu selalu, nampak tak yang warna kuning tu? Okay, selalu 8.30 dah ada student naik dah. Tengok, bas dah gerak dah. On the way to the bus. Tapi nampaknya macam tak ramai lagi gerak. Saya nampak ada batchmate saya. Cakap hi. Hi. Say hi, morning. Morning. Kita buat vlog hari ni. Oh ya ke? Buat vlog ke? Nisa wawa and also Adit. Morning. Alpha. Morning. Bring your outfit. And I say hi to the camera. Hi. Hey, Alia also. Hi guys, doing? Good morning guys. Okay, so ni semua batchmate saya. Ada juga senior yang akan naik bas ni tapi tak sampai lagi. Ya. Awal ni. Oh my god. Saya dah 3. Ya, saya selalu bas lambat. Okay, so bas kita orang dah gerak. Hospital. Thank you, Uncle. Sampai. Tapi sebelum kita belajar tu, kita pergi buat apa? Makan dulu. Makan dulu. Breakfast. So, saya nak pergi breakfast. Sure, nak pergi breakfast sekali tak? Jom. Kita ambil makanan tu gerak atas This is our cafe. So, uncle ni ada jual chai. Boleh siapa yang minum chai kat sini. And this one, this is my favourite. Saya selalu akan beli waktu breakfast. Dia akan panaskan untuk kita orang. Thank you. So we got our breakfast. This is Shud, my posting mate. Okay, so ini tempat kita orang belajar hari ni. Ada cara alkohol. Wow. Cantiknya. Okay, so kelas kita orang kat sini. So this is my posting mate. Ada 14 orang. Hai korang, morning. Morning everyone. Duduk sini ya. Wow. Okay, so saya keluar sekejap. Saya nak ambil angin kat luar ni. So today will be a quite long day dekat Yelur. But it is okay. Tengok ni, cantik kan? I don't know, tapi saya suka kawasan yang hijau-hijau macam ni. So Yellow Hospital ni dia terletak dekat macam kawasan yang perkampungan jugalah. So kita orang semua tengah tunggu doktor datang. Incidents of transverse line. Oh. Okay, so semua orang tengah prepare untuk doktor Mita and tutorial. Ucok. This is Ucok. Macam mana OBG? Sibuk tak? Okay lah for now, like seronok, like Wah. dia macam taklah terkejut sangat, tak susah sangat pun. Wah, bagus Ucok. Sarah, penat ke? Tak, Afika lagi teruk. Afika penat ke? Tidur. Okay, so kita dah sampai.
Okay, kita orang baru je habis tutorial dengan Dr. Satish. Lepas ni Dr. Mukhtar. Semua orang tengah prepare. Sebab Dr. Mukhtar paling scary. Okay, so kita orang gerak pergi floor 1 sebab doktor nak buat kelas kat situ. This is our last clinic. So, klinik tu apa? Saya nak explain sikit lah. Klinik tu basically macam kita orang akan pergi cari patient kat hospital. Kita orang akan pergi clerk patient tu. And after clerk, kita orang akan present dekat doktor. So, sekarang ni lah kita orang nak pergi teaching room 1 untuk present klinik dekat doktor. Bismillah. Doktor tak ada lagi lah. Okay, so ni teaching room. Sepatutnya kita orang memang buat kat sini pun. Tapi sebab kan tadi ada student lain pakai teaching room, kita orang terpaksa buat tutorial dekat hall atas sekali tingkat 3. Dia hydromnios, dua-dua. Polyhydramnios dengan oligo juga. Lepas tu Lagi twin multiple pregnancy. Still wait for the acid metabolism. sebab Okay, so kita orang dah habis kelas. Alhamdulillah, walaupun penat. Sekarang dah masuk lunch hour, dah pukul 1. Nak tengok ward sekejap. Okay, patient tak ada. Okay, so patient tak ada. Selalu memang kat sini kosong tau. So kita pergi tengok OT. As you can see, inilah ward untuk ibu-ibu mengandung. Semua duduk situ. Okay, so saya nak pergi tengok OT sekejap. Let me go. Wow, dengar cakap. Okay, so kita nak gerak pergi bas. Semua orang tunggu sekarang ni. Guys, kita orang dah habis kelas. Hello guys. Apa khabar semua? Tengok makanan, tunjuk makanan. Hai. Kau beli apa? Tak nampak kan? Ini nama dia egg puff. Sini lah Lisa. Tak aku tidur. Harga dia apa? RM15. Sedap ke? Sedap kan? Dan dia ada telur sebiji. Tapi dia pedas sikit lah. Sebiji ke ha? Sebiji. Okay, makan-makan. Lapar semua orang. Apa tu? Okay, jom. Kita orang dah habis kelas kat sini. This is Kiss. So macam mana OBG? Okay tak? Penat ke? Best doh OBG. Penat ke okey je? Paling relax. Okay, kita nak balik dah. Kat mana? Sejuk? Waalaikumsalam. suruh cepat dengan tak ada. Penat gila. Bye Lia. Okay. So kita orang dah sampai hostel. Okay, Alia ada kucing tau. Cuba nantikan kemunculannya. Tarik, kecil. Say hi to the camera. Tengok, dia comel. Hi. Hi. Bye Lia.
Okay, so sekarang saya dekat depan co-op. Saya nak beli buah. Sebab malam ni saya nak pergi club patient, so saya nak bawa buah sekali. Ada apple, strawberry. So saya ambil pisang. How much already? 100 rupees. So my pisang already here. Sekarang 4:30 and sekarang saya nak pergi campus dekat depan tu. Kalau korang nak tengok campus tour, boleh tengok lah dekat vlog saya. So that is our campus. Saya nak pergi sana sekarang sebab dekat sana ada skill lab. Dekat skill lab tu saya dapat macam buat suturing. Sebab petang ni saya nak asah skill saya untuk suturing. Suturing kit. Kita akan jahit dekat sana, skill lab. Dekat sana ada lagi banyak patung-patung macam ni. Saya dah tidur sekejap tapi saya masih lagi mengantuk. Okay, sebenarnya saya mengantuk gila, to be honest. Tak dapat dinafikan. Tapi saya sekarang ni dah minggu ke-5 daripada minggu ke-8 total saya masuk hosting. Sampai sekarang ngantuk saya tak hilang lagi. Macam habis kelas tu memang saya akan ngantuk, saya akan tidur lah. Tadi saya baru je tidur, saya baru lunch. Sampai sekarang ada sini cakap mula-mula je korang ngantuk, nanti lama tak ngantuk dah. Tapi sekarang dah minggu yang ke-5 saya masih lagi mengantuk. What is this? Tapi kalau kita layan mengantuk tu sampai bila pun kita tak dapat belajar, betul tak? So ya, saya kena lawan jugalah ngantuk ni. Okay, so saya dah sampai skill lab. So this is our skill lab guys. Yang ni skill lab ni ada dekat kampus kita orang. Tak ada orang dekat sini. So saya buka mask. I feel so suffocated. Bila COVID nak habis lah. So dekat sini kita orang dapat practice. Kita orang dapat practice anything yang kita orang nak. Macam kat sini semua manicure ada. Macam ni kan, kita boleh practice vagina delivery juga. Daripada sini nampak tak? So ni adalah kepala baby tu. Macam mana kita nak buat delivery of baby head. Sebab kalau korang nak tahu, the most important part untuk vagina delivery adalah kita deliverkan kepala baby tu. Itu yang first sekali, itu yang paling penting sekali. Selepas kepala baby tu dah keluar, doktor dah boleh macam tarik nafas lega dah. Sebab kepala tu the main important thing. So once kepala baby dah keluar daripada pelvic region ni, semua proses lain macam bahu, kepala, bahu, kaki semua tu akan jadi macam cepat je. Saya rasa macam kurang daripada 2 minit baby tu dapat dikeluarkan secara penuh. Set suturing kit yang saya nak belajar petang ni. Saya dah belajar hari tu, cuma petang ni saya macam nak mantapkan, nak asahkan saya punya skills in suturing lagi. Sebab benda ni kalau kita tak buat, kita boleh lupa, betul tak? So ni, this is all the things yang kita perlukan untuk jahit. Kalau korang tengok, nampak tak ini? Okay, this one adalah pemegang jarum. Dia macam ada lock dekat bawah ni. Kita akan lockkan. Lepas kita dah kepit jarum kat hujung ni, kita lockkan benda ni. Like that. Okay. So this is the benang required untuk jahit. I think we can start now, right? Jahit-jahit semua ni. Okay. Korang tengok ni, level kreatif student kita sampai span basuh baju pun diorang jadikan alat untuk jahit. Korang tahu tak? Look at this. Saya tak tahu siapa yang buat ni untuk jahit. Tapi mula saya jumpa tu saya macam kelakar lah. Okay, so kita nak mulakan jahit. Sedangkan saya tak suka duduk situ, saya nak duduk hujung ni. Okay, so saya kena keluar dah sebab sekarang dah time limit, dah pukul 5 dah. Saya tak sedar sekarang dah pukul 5. Okay, so sekarang saya nak gerak pergi hospital. Kita clear patient jap sebelum masuk maghrib. So,
Plan saya pergi hospital ni, saya nak cari satu kes yang bagi saya menarik untuk saya tulis case sheet. Okay, so this is hospital and normal ada bunyi siren. Okay, sebelum saya pergi tempat lain, jom kita pergi tengok vagina delivery. Ada kes guys. Okay guys, so sekarang ni saya berada dalam labour room. Ada 2 patient dalam ni. And 2 tu nampak macam dah nak bersalin. Seorang tu dia punya dilatation adalah 5 cm. So biasanya lepas diorang dah ada rasa contraction dekat uterus, dekat bahagian perut tu, doktor akan admit diorang dekat dalam bilik ni. Bilik ni macam ada katil macam tu. So diorang akan duduk atas katil tu. And doktor akan masukkan jari untuk check berapa cervical dilatation yang patient tu ada. Okay, saya nak share. Kalau korang tahu, ni lah vacuum yang kita pakai untuk lahirkan baby dengan bantuan vacuum. So this is the vacuum. Okay, Subharatri. Okay guys, so saya nak balik sekarang sebab saya nak pergi clip patient dekat atas. So jom. Saya nak clip patient dekat atas. Saya nak bawa korang sekali. Okay, so saya dah ada dekat sini. Selalunya bila saya datang sini, saya akan pergi clip patient, tanya dia apa komplain dia bila dia datang hospital. And after dah settle, tanya semua tu, baru saya akan check file. Saya akan check file sama ada nak tahu history taking yang saya dah ambil tadi betul ataupun tak. Satu lagi saya nak share dekat korang. Kalau korang tahu, dekat sini ada bilik duty doktor. Kalau kita orang ada on call ke, di mana kita orang kena stay dekat hospital, kita orang boleh tidur dalam bilik ni. Ada katil. So siapa-siapa yang on call boleh tidur kat sini lah. Kat sini tunjuk lagi. Kat sini also ada macam tandas. So bermalam kat sini, tandas ada, kipas ada, semua ada. And ada juga bilik yang macam doktor suka stay dalam ni untuk apa-apa discussion. We can stay here. Saya letak barang saya kat sini sekejap. So sekarang nak dekat pukul 7. Jom kita keluar, kita balik. Sebelum balik saya nak bawa korang, kita minum air jus dekat depan tu before kita balik, okay? So let's go. Clerking ke? Okay, kita pergi club. Banyak interesting case. Bye. Okay, that is my friend. Dia nak pergi club patient. Okay, tadi saya masuk hospital waktu pagi kan. Sekarang ni dah gelap dah. Nampaklah dah malam dah. Sekarang dah pukul 7 korang. Okay, macam saya cakap, saya nak pergi bawa korang pergi minum jus kat depan tu. Okay, ni kedai-kedai yang ada dekat depan hospital. Hospital depan sana. Dari Tower Hospital. Okay. So ni kedai jus yang saya cakap tu. Hello uncle. What menu you have for today? Juice? Fresh apple is there and chiku is there and watermelon is there. One apple? Parcel. Garam coffee free. Madam, take it. Okay. How much? 50 ma'am. Okay, so I got mine. Assalamualaikum korang. Sekarang dah malam dah. Ni air yang saya beli tadi. This one is apple and kena dengan cedera saya. As I said in my previous video, A Day in My Life sebelum ni, saya dah expect yang bila saya masuk klinikal, saya akan jadi penat sikit. Apa yang saya rasa tu betul. 3 minggu lagi lah before saya habiskan posting obstetric and gynecology. And after this, tahu tak saya masuk posting apa? Saya akan masuk posting surgery. And then insyaAllah, kalau saya masuk surgery posting nanti, saya akan buat A Day in My Life lagi. Saya duduk at tepi tingkap, yang ni dekat balkoni tingkat 3. This is our balcony. Saya suka juga lepak kat sini.
So air saya pun dah habis. Petanda saya kena balik bilik. After ni saya nak buat nota, sambung buat nota. And esok saya nak prepare untuk tutorial next. Okay, so that is all from me. Thank you so much for watching. See you in the next A Day in My Life vlog as a surgical student posting vlog, insyaAllah. So that is all from me. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Boleh juga komen video apa yang korang nak untuk next. So that is all. Bye bye korang. Assalamualaikum.